Okey, hari ni sahabat saya Mujahid datang nak tengok sendiri keadaan sarang kelulut madu di dalam sarang kelulut Okey, kelulut ni jenis dia kita panggil Thoracica. Thoracica. Okey, Adam dekat Adam. Zoom sikit keadaan madu Thoracica ni. Okey. Dekat sikit. Okey, tengok tu. Ni madu dia, madu segar segar daripada kantung madu ataupun tempayan madu Okey. Dia berbeza dengan kantung madu lebah bersengat Dia bentuk honeycomb ataupun segi enam Ya, kantung kelulut ni dia macam ni. Dia macam tempayan-tempayan. Mana sudu tadi? Sekejap. Okey. Kita bagi Mujahid rasa kita tengok warna dia tak berapa gelap. Okey. Dia tak cium bau dia. Dia tak boleh nak rasa lagi, kena sedut sikit lagi. Kena sedut sikit lagi boleh. Tak apa, barang banyak. Okey. Perbezaan madu kita boleh tengok pada warna dia, bau dia dan rasa dengan lidah. Ada 3 ciri utama. Bau dia sedap, bau dia sedap. Bau sedap Masya-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dah? Boleh. Macam tak berapa rasa sangat lah. Tak berapa rasa. Ini taktik nak rasa banyak. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa-apa hal diplomasi tu penting. Macam berlaku dekat Masya-Allah, cikgu. Saya tak pernah rasa lah sedap macam ni. Ya. Rasa dia sebab dia betul-betul fresh kot dah. Mungkin kot. Sedap betul lah. Masya-Allah, sedap. Ini spesies Thoracica macam ni. Thoracica ni kalau kita nak beli ada lah. Ada stok lah. Ada. Stok ada. Tapi terhad sikit lah. Memang sedap. Tapi ada. Sedap. Nak rasa lagi? Nak rasa lagi? Nanti boleh ajak kawan-kawan datang rasa percuma. Di puncak alam saja, tak jauh. Bau dia pun sedap. Dia bau spesies Thoracica macam tu. Okey. Lepas tu kita nak bagi Mujahid pengalaman rasa ni kita panggil bee pollen. Bee pollen ni. Dia biasanya masam. Bee pollen ni apa? Bee pollen ni bunga yang dikumpul oleh kelulut. Okey. Bahasa Melayunya kita namakan roti. Campur dengan madu juga. Kalau nak sedap dia kena campur dengan madu. Masya-Allah. Ini kita panggil dia punya pelengkap dia sebab apa? Dalam satu sarang ni dia ada madu dan bee pollen ni ialah pelengkap dia. Pelengkap kepada siang ni ialah malam. Boleh dah? Boleh. Kalau makan dia saja dia masam sangat. Bila makan dengan madu dia akan jadi masam manis tu. Boleh sedap lah, boleh dimakan lah. Sedap. Itu tinggi antioksidan. Saya harap jangan sampai terlalu viral lah. Tak ada nak rasa. Okey, 0132435354 lokasi Puncak Alam. Memang baik. Sekejap. Kita nak bagi rasa kalau ada madu matahari. Biasa dia lebih manis kebiasaannya, tapi tak tahu ada madu tidak. Ni bukan ni bee pollen. Bee pollen. Macam tu. Tak ada. Banyak bee pollen tak boleh rasa. Tak boleh tu. Dia banyak bee pollen. Tak ada. Okey. Tak ada rezeki, kena datang sekali lagi maksudnya tu. Dia sudah datang sekali lagi. Kalau ada cocok macam tu sap kalau ada kita boleh ambil dah tadi. Masya-Allah. Bee pollen semua Memang terbaik. Boleh dapatkan madu kelulut daripada Cikgu Wan Ali. Memang terbaik. Ni madu dijamin 100% daripada sarang. Memang madu asli lah. Okey, terima kasih.